Lunch hari ni aku nak makan nasi padang tapi version mi gorengnya. Lain daripada lain ni weh. Mi goreng selero padang. Ini kita nak letak perencah dia. Kecap dia. Kuat juga bau perencah dia weh. Ni dia sambal hijau dia. Ni baru bagi lagi kick. Barulah betul-betul rasa macam makan nasi padang. Tengok. Pernah ke korang makan nasi padang version mi goreng? Tak pernah kan? So ni korang kena try. Serius bau dia dah naik korang. So kita letak pula telur goreng ni korang. Barulah lagi mantap kita punya goreng. Ada aroma kuah nangka tu korang. And pedas dia pun terasa sebab ada sambal hijau tu kan. Memang kick lah sebenarnya. Tak terlalu pedas lah untuk korang. Kalau korang nak version nasi padang yang cepat, instant, korang akan dapatkan ni. Ni sedap, selero padang. Walaupun, jom kita.